Gempa bumi kuat melanda Filipina malam semalam. Sampai ni korang boleh tengok kecoh habis kat pasar malam sana tu. Malam tu pula ada event Miss Asia Pacific. Orang perasan lampu atas tu mula gegar-gegar. Ini pengalaman seorang pengguna jambatan Mactan Mandau. Elok duk drive sebelum tiba-tiba je korang boleh tengok sendiri. So situ korang perasan gegaran dia tu memang kuat. The whole thing berlaku pada 9.59 malam. Waktu sana sama je dengan waktu kita ni kat Visayas ni. Efek kat hospital ketara sungguh. Punyalah cepat para staf bergegas bawa pesakit dan bayi kat dalam incubator tu keluar. Ini gambar pesakit, ini pula gambar bayi kat dalam incubator. Dia orang bawa keluar tu obviously lah sebab takut ceiling tu runtuh. Kira macam ni, seorang ni kena take cover kerana ceiling duk runtuh secebis demi secebis. Tengok suasana sekeliling pun nampak teruk dah tu. Takat video ni dirakam, kecederaan memang banyak. So, sekarang kita tengok details di sebaliknya. Filipina ni secara geologi memang messy sebab terletak kat Pacific Ring of Fire, yakni zon gunung berapi yang famous tu. Kenapa pula Filipina ni ada dekat Philippine Mobile Belt? Kat sini ada dua tektonik gergasi yang akan bertemu, Eurasian Plate dan juga Philippine Sea Plate. Dua-dua ni pula panas baran. Bila bertemu, mesti menghentam dan mendindan. Hentaman tu mengeluarkan gempa bermagnitud 6.9 severe under Mercalli kat zon-zon tertentu. Gempa ni disusuli 5 anak gempa yang lain dan jenis ni adalah strike slip yang seperti mana korang boleh tengok dalam grafik kat atas ni. Jenis strike slip tu adalah pelanggaran macam mana, arah pun macam mana. Gempa ni disusuli 5 anak gempa dan nama anak aftershocks mesti rendah untuk dibandingkan dengan ibunya. Paling tinggi pun 10-12 malam macam tu dengan bacaan 5.2. Disebabkan Filipina ni negara kepulauan, ada tsunami advisory yang menekankan pasal ombak kuat lah. Gempa ni tak menyebabkan sebarang tsunami, tapi pejabat seismologi tetap bagi tahu orang ramai jangan pergi ke pantai. Operasi penyelamat tu pula jadi susah sangat-sangat sebab kejadian ni berlaku pada waktu malam bila segala lampu jalan semua tu, elektrik semua tu dah rosak disebabkan gempa kan, runtuh habis. Jadilah gelap gelita. 100,000 pun dah terputus bekalan elektrik. Pengerusi Persatuan Bola Sabit Merah ada cakap yang at least 13 orang meninggal apabila sebuah kompleks sukan tu runtuh ketika ada basketball game. Dalam kalangan tu ada 3 anggota Coast Guard dan seorang bomba. Angka kematian total up sehingga video ni dibuat sebelum subuh 1 Oktober dah pun mencecah 20 orang. Tengok pada keadaan dengan persoalan dibangkitkan terhadap struktur binaan bangunan kat sana tu, dikhawatiri angka ni akan naik saban hari, terutamanya waktu siang nanti dengan adanya matahari untuk bantu recovery. Apa-apa pun ini isu semasa. Kalau korang suka konten macam ni, jemput follow untuk video-video lain.